Shoot again. Okey, saya ulang, diminta pasukan yang kalah pada peringkat suku akhir untuk kekal berada di dalam padang bagi sesi penyampaian hadiah. Good, Ibrahim. Score! Shoot. Shoot! Anas. Aduh, Nas. Bawa dulu, Nas. Nah, relax tengok Nas. Bola tak sampai. Anas jaga tengok Nas. Separuh. Hei, bola hei. Aduh, kuat. Ibrahim. Jangan merebut. Cepat sikit lah. Bagi lagi, Nas. Lagi Nas. Good try Nas. Pandang bola. Nah, bola Nas, tengok. Ibrahim ada. Bagi kategori 10 tahun, peringkat suku akhir di padang C diminta masuk ke padang C. Akai main kanan. Bagi kategori 10 tahun, C4 Academy Warrior menentang Revival FC. Dalam. Di padang D, Real Seremban Delta menentang Senawang City. Minta bola nah. Bagi kategori 12 tahun, peringkat suku akhir di padang E, TSSX U11 menentang PDSAA. Di padang F, TSSX menentang Jumpul Eagle. Jangan tidur lagi. Bagi kategori 10 tahun, peringkat suku akhir di padang C, C4 Academy Warrior menentang Revival FC. Di padang D, Real Seremban Delta menentang Senawang City. Bagi kategori 12 tahun, peringkat suku akhir di padang E, TSSX U11 menentang PDSAA. Di padang F, TSSX menentang Jumpul Eagle. Diminta kesemua pasukan bersiap sedia di dalam padang. Perlawanan akan dimulakan 5 minit lagi. Meremeh pun nak tidur lah. Mati gitu lah. Apa? Benda tu. Nak tengok bola lah. Bola tengok tu. Bola tu tengok lah. Akai ada. Bola Akai. Shoot Akai. Alamak. Nah, dalam gol lah. Dalam gol, Ibrahim nak tanduk lah tu. Tanduk. Aduh, tak boleh. Ibrahim, bagi Akai sepak. Nah, bola Anas.
Jangan tidur lagi Nas. Awal lagi. Perhatian kepada semua parent yang berkhidmat di sekeliling padang, harap dapat menjaga kebersihan. Sampah-sampah harap dapat dikumpulkan dan dibuang ke tempat yang sepatutnya dibuang di dalam rumah sampah. Perhatian, harap parent dapat menjaga sekeliling padang, kebersihan dan dapat menjaga kawasan dengan bersih. Plastik sampah boleh diambil di meja urus dia. Terima kasih. Good. Dia yang masuk. Itulah pasal. Anas, wall Anas. Aku sebut bola. Bola ni sebut. Tapi tak bola ni sebut ni. Anas. Main balik. Anas cepat buat Anas. Main passing lah. Buat Anas. Ryan! Baik. Okey, pembetulan bagi kategori 12 tahun peringkat suku akhir. Suku akhir di Padang E, TSSX U11 menentang PDSAA. Di Padang F, Revival Real Seremban. Anas bangun Anas. Ulang pembetulan bagi peringkat suku akhir kategori 12 tahun di Padang Anas. TSSX U11 menentang PDSAA. Di Padang F, Revival FC menentang Real Seremban. Nah, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Baik, tengok bola. Tak mata. Tak mata. Tengok bola tu. Tarik nafas dulu. Relax lah. Press Anas. Suruh kawan press. Okay, shoot. Go. Alamak pula. Peringkat suku akhir di Padang C diminta masuk C4 Academy Warrior menentang Revival FC. Di Padang D, Real Seremban Delta menentang Senawang City. Agak tengok ada tak? Agak ada lah. Aku dah Bagi kategori 10 tahun peringkat suku akhir di Padang C diminta masuk C4 Academy Warrior menentang Revival FC. Di Padang D, Real Seremban Delta menentang Senawang City. Anas, kenapa Anas? Pandang bola. Bola tengok Anas, bola. Jari gitu. Makan kita. Itulah tak tahu lah masuk ke tak masuk lah. Kameraman pun ngamuk dengan anak sendiri. Dah nak tidur je rupanya. Baik. Lembik lah. Ya, biar. Naiklah Anas. Biar lain buang. 1, 2, 3, go depan. Akhir. Baik, pergi depan lagi. Lembik lah dia dah.
Balan depan. Depan lagi Anas. Ras! Weh, banyak kali dah. Daripada tadi tu santai. Relax, boleh gol. Anas, dari Anas. Yang mana Anas? Go Anas. Relax. Bagi Agak, depan gua, agak, kategori depan gua, 8 agak. tahun, perlawanan suku akhir selepas ini diminta bersedia di padang A. Fireball FA Dream menentang Senawang City. Okay, come on. Ready, Di padang B, C4 Academy Tiger menentang Fireball FA Dream. Anak boleh Anas. Tarik nampak Bagi tu. kategori 8 tahun peringkat suku akhir perlawanan selepas ini di padang A, Fireball FA Dream menentang Senawang City. Di padang B, C4 Academy Tiger menentang Fireball FA Future. Jangan fikir lain lah. Bola tak sampai, Bola tak sampai. Bola tak sampai. Bahaya, fokus. Okay, good. Try terus. Tolak lagi. Shoot. Try. Tak rakam juga. Ada. Kenapa? Janganlah marah tu. Aduh. Gimana ke anak dia rakam tak ambil? Akan buat gol tak rakam. Dia nak rakam anak dia. Aduh. Aman, try lagi. Ada 3 dah kan? Kita tunggu. Mas Rektor boleh jaring. Tiga striker boleh jaring. Dia tukar baju dah. Jadi urus dia dah, Pak. Tak nampak sangat macam dia latih dia. Okey. Okay, Ibrahim. Good Ibrahim. Okay, buka. Okay. Anak buka lah. Okey, naik atas. Okay, minta. Bawa. Ya. Bola. Kompor. Tarik. Asyut. Aduh, targetlah bawah Anas. Ayah kau dah marah dah ni. Hai. Takkan nak bagi bantal tidur dulu. Aduh. Jangan marah dia. Aman Anas, jangan ribak Anas. Buat bagus Anas. Bola tak sampai. Bola Anas. Buka lah Anas. Anak buka. Bangun, Mae, pergi. Go. Jangan kai. Bola Anas. Bahaya. Try. Ya. Baik. Bagus. Try lagi Anas. Mana? On target. Bagus. Okay, depan gol. Corner. Anas, ambil Anas. Anas, corner. Anas ambil. Ibrahim. Anas, minta Anas. Cepat Anas. Okey, bola okey. Bagi dia, bagi. Cepat okey. Baiklah. Tolong, minta. Bagi balik. Minta. Biarlah dia asyik lari macam ni memang habis. Dah penat. Diam ya. Keeper bola. Anas. Go! Go. Pam. Okay, buka. Yalah. Gua Tak sana. kena. Betul. Lagi. Kontrol sikit. Sekejap lagi ambil bantal dulu lah. Pani tengah alien Anas. Nah, bola tak jauh dah. Itu ni style dia pemain. Takut tak. Fokus.
Anas masuk. Masuk seorang. Bagi kategori 10 tahun, perlawanan selepas ini peringkat suku akhir di padang C. Diminta bersedia Future Star FA menentang TSSX. Di padang D, Real Seremban Alpha menentang Jempol Titan. Bagi kategori 12 tahun, peringkat suku akhir selepas ini di padang E, C4 Academy Lion menentang Future Star FA. Di padang F, Fireball FA Future menentang TSSX. Bagi kategori 8 tahun, perlawanan selepas ini, peringkat suku akhir di padang A, Fireball FA Dream menentang Senawang City. Di padang B, C4 Academy Tiger menentang Fireball FA Future. Diminta kesemua pasukan bersiap sedia di tepi padang bagi perlawanan peringkat suku akhir selepas ini. Weh, Alek, kau buat apa? Gaya dia main. Udah kena keluar dah. Woi. Bola tu. Just limbat. Ha? Tangan belakang. Oh dia. Dia dah jawab dah. Satu. Go! Go! Anas buka tepi Nas. Ha. Lambat sangat. Wah. Ya Allah, kenapa ni keeper ni? Keeper ni terlebih ni gula ni. Dah lebih air ketum. Oh tu dia tengok budak-budak ni main. Ha tu. Saya budak dia. Dia ambil 12 lah tu. Dia 12. Dia dalam di sebelah. Ha? Dia dalam di sebelah. Oh. Naik. Anas naik Anas. Wey! Anas naik. Nak bola. Ada lipat lah. Oi! Ha. Tolaklah kawan tu man. Tu kawan. Belakang tu ada orang lagi. Asyik kamu kepala je. Hei! Dah ambil step betul-betul. Hijab dulu bola tu tolak ke depan. Nanti Ali Ali ada macam tu. Nah, lipat. Tak ada. Dia nombor 2, dia nombor 2. Mana? Jauh mata sama. Jangan pilih orang-orang malam. Dia nak kena main dalam preview boarding dia main okey tu. Dia kalau tak preview dia tak dia main macam tu relax. Anas, pasik Nas. Main senang Nas. 8 gol lah saya. Masih 8 gol. Dalam gol. Gol. Hei. Arif.
Ana, cantik. Mana orang? Cantik. Ambil belah. Tarik. Ha. Kalau kawan tu yang senang lah. Dah ref tiup cepat dah. Ha. Ambil kau. Alah. Iya, aku. Iya dah.